Makin magic, makin power. Jadi apa tadi point kita? Point tadi art tadi tu lah, apa lagi jenis-jenis art Luas lah seni tu. artis kan, artis. Dalam multimedia pun ada penglibatan artis. Multimedia termasuklah internet, betul? Penglibatan artis. Dari satu mencari pun, kita mencari benda pun itu sebenarnya art. Kalau kita tak ada art untuk mencari itu, kita tak dapat art. Itu information. Tak boleh. Itu kena ada information. Okey. Yop, saya nak tanya ni. Okey, bezaan kalau macam doktor tu, doktor Bukan. adakah dia jenis Artis ni doktor? pada dikhususkan pada golongan yang menghasilkan Karya. menghasilkan seni. benda-benda ataupun rupa-rupa yang berkaitan dengan kesenian lah. Yang selalunya seni lukis. Macam saya cakap, seni tampak tu luas. Dia bukan melukis je. Reka designer tu seni lah tu. Dia ada, kalau belajar kat universiti ada fashion designer, textile designer, industrial designer. Bidang dia textile design, seni reka textile. Ada lagi fashion design, seni reka fashion. Fine metal design, seni reka logam halus. Ceramic design, seni reka ceramik. Lepas tu ada industrial design, bidang seni reka industri. Graphic design, ada. Itu semua kalau kau mau pergi mana-mana dalam dunia, kat universiti ke kat college, mesti letak bawah department, satu department atau fakulti. Fakulti tu adalah fakulti seni art. Takkanlah fashion design punya jabatan reka fashion duduk bawah fakulti engineering. Dia Mestilah satu. seni. Bawah fakulti seni belaka. Jom, macam ni tak tanya, kalau saya salah tolong betulkan contoh macam doktor ataupun ni itu dengan artis, apa perbezaan dia? Dia tak panggil sebagai golongan artis lah. Doktor tu macam golongan mana? Macam dia tak panggil golongan artis. Artis ni khusus pada yang menghasilkan seni. Menghasilkan karya lah. Katakanlah seni itu dalam bentuk visual, dalam bentuk bahasa, ataupun dalam bentuk seni persembahan. Seni persembahan je lah menggabungkan audio visual. Audio visual. Dia menyanyi itu audio. Bila dia bersembah atas pentas tu, itu dah masuk visual. Jadi doktor, kita macam ni lah. Bidang kedoktoran ke, bidang kejuruteraan ke, masing-masing ada seni tersendiri di dalam bidang mereka. Tapi bukan artis. Tapi mereka bukan artis lah. Baru saya faham. Saya rasa macam doktor tu golongan profesional. Dia sama, artis pun banyak golongan profesional juga. Bidang profesional juga. Mereka tidak dikhususkan sebagai golongan artis. Dalam bidang masing-masing, contohnya kita dalam menebas rumput contoh. Pun ada seninya. Menebas rumput memang bukan main tara punya sebelah tu. Tapi doktor ada artis tu. Ada doktor memang artis. Doktor tu memang artis. Apa doktor tu? Doktor Rusdi? Doktor Sam. Doktor Sam. Dia artis tak? Dia artis. Hari kebangsaan pandai buat kau menyanyi. Sayang Malaysia, sayang. Artis tu. Tapi dia golongan doktor yang ada artis lah. Yang doktor artis lah. Jadi point dia sini, peranan artis tu banyak dalam pembangunan tamadun manusia. Tamadun bukan bererti bangunan tinggi saja, tuan-tuan dan puan. Bukan bererti banyak doktor, banyak engineer. Tamadun yang menyumbang ke arah tamadun itu melibatkan ramai pihak dan semua orang. Semua orang terlibat dalam pembangunan tamadun, termasuk segolongan seniman. Kalau tak ada sumbangan golongan seniman, mana datangnya hiasan-hiasan yang cantik, reka-rekaan perkakas yang cantik, reka-rekaan pakaian, termasuk reka-rekaan pakaian prajurit pada zaman dulu. Mencipta senjata tu pun perlukan kesenian juga. Artis juga mencipta senjata tu. Ni yang kesenian yang gini tu pun seni juga. Seni apa? Yang gini-gini je. Gini-gini seni apa? Tak faham ni. Mereka nak melucok. Tak boleh melucok dalam podcast kita. Dia larang sama sekali. Ni yang tacik-tacik tu lah. Make up. Yang gini tu. Ini satu lagi dia. Kamu yang kata artis tak guna, bila kamu nak kahwin nanti nak pula. Mana nak pula cari jurusolek dalam bahasa Inggeris panggil apa? Makeup artist. Nak pula panggil jurusolek pergi makeup muka bini kamu. Yang kesenian yang ni pun artis juga ni. Yang tu seni tari. Biasa. Ni seni tari ni ke yang kat macam dekat ada satu bukit dekat tu? Itu lain.
Okey, teruskan Yop. Ni jadi- selengan bagi Saya cakap ni, masa kahwin pandai pula cari makeup artist. Nak bagi muka bini kau melawak. Kalau tak nak, kalau kata artis tak guna, tak payah panggil makeup artist tu. Terus tak payah makeup. Lepas tu masa nak kahwin pandai pula cari baju-baju pengantin lawa-lawa, design je cantik, nak cari pelamin je cantik. Kalau kamu nak kata artis tak guna, tak payah semua benda tu. Pakai baju pagoda je pasal dia. Apa nak tengok? Muka tu sapu lumpur je. Itu lain pula di rumah. Itu pun ada tu. Sapu lumpur je. Itu tak boleh. Tak boleh Tak, golongan ni teman tahu demo ni sempit pandangan pada golongan artis. Pada artis tu luas, besar. Ada sumbangan tamadun. Tamadun ni bahasa Inggeris panggil civilization. Syewa. Tamadun lah tu. Kita bertamadun kena ada idea, berkarya apa semua kan. Mana banyak pihak dalam pelbagai cabang ilmu. Ilmu seni ni pun sebenarnya ada kerana kita orang Islam, kita percaya ilham daripada Allah Ta'ala. Itu yang penting. Apa pun kesenian ni semua idea tu daripada Allah Ta'ala. Idea tu datang pada manusia. Manusia pula pada tangan manusia nak bawa benda tu positif atau negatif. Itu sebabnya sebelum nak dapat benda tu yang betul-betul tu, dia mesti ada kemahiran. Adakah Yop setuju dengan saya? Betul. Mesti ada kemahiran dan ilham tu dia Allah Ta'ala yang bagi. Kita orang Islam kita percaya itu ilham Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang izinkan semua benda ni. Tapi kita bukan tiba-tiba terus pandai lahir dia terus boleh melukis kan. Tak boleh. Sebagai artis kita bawa lah tanggungjawab tu. Untuk bawa yang perkara kalau kita orang Melayu, orang Islam kita nak match dengan benda-benda yang match dengan Islamik dengan kebudayaan Melayu. Bawa lah benda tu. Bawa lah benda tu. Kalau kamu, aku ni Melayu tapi aku nak buat yang kau nak buat karya-karya seni kamu yang tak kena dengan kebudayaan Melayu, yang tak kena dengan adat-adat kita orang Melayu, memang tak dia terima. Contoh-contoh je lukis gambar orang telanjang. Kat sini tak terima lah gambar orang telanjang. Jadi kalau kau nak lukis gambar telanjang, kau pergi berhijrah ke luar negara, ke Eropah, lukis orang telanjang ketika umur sampai tumpuk. Contoh. Itu contoh. Jangan nak ambil serius sangat. Itu contoh. Dan artis juga adalah sebahagian dari masyarakat. Jadi artis tu sendiri bertanggungjawab dalam membawa dalam hasil karya mereka dan membawa peranan moral, kalau moral akhlak lah, peranan moral untuk membentuk masyarakat yang baik pada kacamata, mengikut kacamata masyarakat kat mana yang dia duduk. Dan saya nak tambah sikit, dan digariskan di dalam yang di dalam agama, betul tak? Kalau kita orang Malaysia ni orang Islam, jadi dia match dengan agama dan adat budaya kita, supaya dia tidak terlari jauh kan. Itu je, ada peranan masing-masing artis tu kan. Dan kau mau bayangkanlah kalau golongan, katakanlah artis ni tak ada langsung dalam dunia. Apa jadi tu Yop? Tak ada langsung artis dalam dunia. Pasal artis ni tak ada demo kata artis ni tak menyembah pada civilization. Okey, tak ada langsung, hapus. Tak ada langsung. Apa jadi? Tak adalah kau mau pakai baju macam sekarang ni, seluar macam sekarang, kau duduk dalam gua lah. Jadilah orang jadi orang duduk dalam gua. Tak adalah kau pakai writer macam sekarang ni. Nak pula pakai writer, design ni cantik lah. Itu semua artis yang buat. Tak adalah kau mendengar lagu negara aku. Tak adalah kamu bila 31 Ogos 31.8.57 itu artis lah tu. Tak adalah benda-benda tu. Maka dunia ni macam mana? Bayang kalau artis, golongan artis tak ada. Kalau benda tu. Dia lagi satu, kita kena mesti apa? Kalau Allah Ta'ala tu tak bagi ilham dekat situ, artis ni tak ada buat apa lah. Tak adalah colourful dalam dunia ni, betul tak? Contoh yang musyaf Al-Quran tu, kita tengok, kita buka di buku kan, musyaf tu buku Quran, kan ada macam motif awal arat, corak-corak, itu artis yang buat tu kan. Itu seni juga. Maka kalau tak ada artis, maka tak ada seni lah. Dia orang kata dia mencantikkan lagi. Ada memberi ni keindahan. Kadang-kadang memperbarui benda yang sedia ada dan dia memperbarui bagi nampak cantik dan bagi orang semua selesa nak guna. Kalau boleh art tu biar ada manfaat kepada orang. Rasa macam mana Yop? Betul lah tu. Ada manfaat pada orang. Jadi tengoklah, artis ni pun dia, kalau golongan artis dia bebas berkarya. Berkarya tak ada siapa pun letak pisau kat tengkuk kita, kamu mesti lukis macam ni, mesti lukis, tak ada. Tapi tanggungjawab artis tu lah bila dia nak berkarya, apakah karya itu memberi impact kepada orang lain, kesan yang baik atau tidak baik pada masyarakat. Contoh dia buat lagu-lagu dengan lirik yang
mengajak ke arah nasihat. Itu lagu yang baik lah. Betul nasihat macam kumpulan nasyid Raihan. Tak si lagu nasyid banyak lagu-lagu yang bukan kategori sebagai nasyid tapi mengajak ke arah kebaikan dan keinsafan. Contoh lagu seniman Piramli buat, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim kematu. Yatim piatu. Ini kalau lagu seniman Yop pula. Seniman Yop lagu. Itu kena tengok nanti. Itu belum siap lagi. Nanti dah rekod, kamu tengok lah ada video musiknya. Ada buat ada. Banyak kan. Contoh lagu yang di Barat tu hang. Ada seekor anak tupai atas jalan motor. Lagu tu kalau tengok lirik dia banyak nasihat-nasihat yang baik. Itu seni lah tu, artis lah tu. Apa Halim Yazid nama? Entahlah. Di Barat tu. Itu seni lah tu. Dia lebih tahu lah saya ni. Dengar je. Jadi tak mengganggu hidup saya. Okey. Itu banyak. Dia menceriakan hidup kita lah seni ni. Menceriakan hidup kita. Okey, adakah seni ni kalau mengganggu kehidupan kita tu, adakah seni tu adakah dikatakan itu adalah seni yang mengganggu? Seni ni mengganggu hidup aku ataupun macam mana, ataupun persepsi saja? Apa pendapat? Perception je, pasal manusia tak boleh lari daripada unsur seni. Ciri-ciri seni tu sendiri dah ada kat manusia tu. Kan? Dah ada kat manusia tu. Seni tu memang dia hidup manusia, dia tak boleh lari. Contoh dia macam ni, contoh dia kan lukisan lah. Saya pun minat lukisan, apa semua lukisan. Orang conteng dia, harga sampai 1 juta. Kita tengok apa benda lah ni, satu ni lukis tulis nama apa semua, tiba-tiba orang beli. Ya, ada orang beli. Mana dia kadang-kadang kita pada kita tengok alah biasa je, kita tengok macam sampah je kan. Seni tu ada orang, tapi ada orang yang nampak. Itu sebabnya kita biar melihat dari mata lebah. Jangan melihat dari mata langau. Itu seni tu. Itu peribahasa tu seni tu kan. Saya pun dah belajar dari Melayu. Peribahasa tu dia turun lah rhetorical art. Seni retorika atau seni sastra. Saya belajar dari Yop. Seni lah. Kemudian bersama dengan Yop ni sekarang ni. Bersama dengan Yop ni saya pun pandai. Bermandah pujangga. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ngaji Quran yang bertaranum. Taranum tu seni lah. Seni audio lah. Taranum semua orang azan tu ada dia punya lenggok dia. Dia ada hijaz, dia ada nahwani, nahwal apa semua kan. Saya pun tahu dah sikit-sikit. Seni dia tu. Itu seni ni peranannya memberi keindahan dan memberi rasa yang nyaman dan indah dan suka. Itulah seni. Kau membayang, kau meminat bini kau tu. Dia kalau bini kau tak berdandan, kau tak minat. Macam Yom, jangan minat bini orang. Itu salah kan? Tak boleh minat bini orang. Nak cari bini baru itu kau je pasal. Tapi jangan kacau bini orang. Itu je. Ini pesan nasihat. Orang tua bagi nasihat. Tua kita. Oh, dia remaja. Teman-teman satu lagi. Saya dia producer. Okay, last but not least. Satu soalan. Okay, apakah nasihat Yop? Nasihat Yop kepada orang-orang yang membenci artis ni, yang mengatakan itu ini. Teman tak rasa dia benci, tapi dia buat kenyataan tu kita tak tahu niat dia, kenapa dia buat kenyataan begitu. Teman tengok zaman media sosial ni, mungkin dia nak tarik follower dan tarik orang nak tengok konten dia, ataupun nak tarik engagement. Tapi kenyataan tersebut sangat tidak ilmiah dan sangat tidak bijak nyata. Sangat mengguris hati. Dia kena faham bahawa seni adalah salah satu cabang ilmu yang ada dalam dunia. Dan cabang ilmu ini semuanya ada peranan masing-masing dan kadang-kadang mereka bersatu dalam satu hal. Contohnya, teman bagi contoh. Contoh kereta kau bagi dia. Kereta tu cantik. Kereta tu ada yang rekaan kereta tu ada artis yang buat, itu designer artis lah. Dia buat kereta tu. Dalam kereta tu juga ada engineer. Berapa ramai engineer dalam bidang berbeza, dalam bidang kejuruteraan terlibat dalam buat sebuah kereta. Artis terlibat, designer tu artis lah, artis terlibat, engineer terlibat. Lepas tu kereta tu nak jual apa nanti, melibatkan orang daripada dalam bidang bisnes tadi, bidang pemasaran, macam-macam. Jadi ilmu tu dia boleh berkumpul dalam satu bentuk, kan, menghasilkan satu ni. Macam contoh lah, nak bina bangunan,
nak bina bangunan, ada seni banner dia panggil. Itu arkitek tu artis lah. Dia buat rekaan bangunan, tapi dia kena ambil tahu juga ciri-ciri kejuruteraan. Di situ perlukan engineer. Pengalaman jadi tu. engineer dengan arkitek kena bergabung sekali, kena seiring. Macam mana, takkan main banner je bangunan tu, tak ada, kena ambil tahu dia duduk engineering juga. Yop, sebelum saya terlupa. Kalau sebuah karya tu, sebuah karya tu memang orang ni yang mencipta karya tu dia artis lah kan. Kalau dia upgrade kepada karya orang tu, itu dia kira macam mana? Apa macam mana? Dia upgrade, contoh dia karya orang tu dia ambil, lepas tu dia modify jadi pada karya dia. Itu nak panggil artis ke ataupun nak artis juga, pasal nak panggil penyamun? Kalau orang tu bukan artis, dia takkan dapat buat benda tu. Pasal ini selalunya yang teman pandang lah, orang yang buat cover lagu ke apa ke, itu cover. Teman tahu point dia. AI lah ni contohnya. Contoh je lah. Contoh lah, AI ni macam teman cakap lah, kalau tak ada artis dalam dunia, macam mana AI tu nak bekerja? Apa pun kita kembali kepada dia punya dasar dia, basic dia kan. Siapa yang buat? Artis yang buat. Maksud dia macam itulah. Artis lah. Kalau tak ada artis, AI tak boleh bekerja. Dia tak boleh hasilkan image yang kau tengok yang cantik tu, video yang cantik. Semua tu dia ambil data-data yang ada kat dalam internet tu, yang dalam jaringan yang luas ni. Data-data tu dia ambil, dia kumpul daripada karya-karya artis. Okey, macam ni lah, maksud dia dari segi analogi je, analogi. Contoh dia, siapa yang mencipta TV? Thomas Edison kan, ataupun lampu Thomas Edison. Tapi sekarang ni kan banyak TV je, nama TV lain dia upgrade. Tapi asasnya adalah yang mencipta TV ataupun mencipta mentol tu adalah Thomas Edison asas dia. Engineer lah tu. Engineer. Mana dia adalah artis lah. Okey, TV tu kan tak ada artis. Sekarang di TV macam-macam. TV tu nak Samsung ada. Okey, itu TV. Tapi kalau tak ada golongan artis, TV tu nak buat persembahan macam mana? Artis ni jangan pandang pada penyanyi pelakon. Kau mau tengok berita TV tu yang keluar berita perdana, itu ada keluar montaj dia. Montaj itu semua artis yang buat. Grafik artis, visual artis yang match dengan bidang multimedia. Itu artis yang buat. Kau bayangkan kalau tak ada artis dalam dunia ni. Straight ajalah. Lepas tu pembaca berita tu pun tak ada makeup artis, tak ada. Baca berita pakai baju pagoda. Baju pagoda tu pun ada designer yang buat. Yang tu yang buat logo-logo tu artis lah. Logo tu grafik artis ataupun grafik designer artis lah tu. Jadi conclusion saya nak sebut sini, teman nak sebut sini ialah jangan kita buat kenyataan yang bukan-bukan, yang sangat sempit, yang sangat membulis hati lah. Jangan cakap tak guna. Pasal setiap bidang tu ada peranan dia masing-masing untuk yang sumbangan dalam civilization dan pembangunan manusiawi. Semua ada. Kita kena pandang dari skop yang lebih luas. Lebih luas. Skop positif banyak. Kenapa nak ambil skop yang sempit, yang tidak baik? Yang macam soalan tu macam nak kena pijak lah kira. Contoh yang buat, kalau lah buat bom siapa? Engineer buat bom tak? Dia buat bom. Dia buat senjata untuk kegunaan untuk keamanan negara dia. Jaga keamanan. Okey lah tu, benda betul lah dia bersedia. Kalau apa berlaku macam-macam benda ke kan, jangan cerita negatif kan. Tapi kalau dia buat bom dan senjata semata-mata dia nak pergi nak pergi serang sebuah negara musuh dia, itu kan benda jahat. Janganlah ikut. Jangan ikut. Jadi kita ambil benda yang baik. Benda baik melampak-lampak. Yang kau ambil benda sempit tu apa? Tu tak nak. Producer marah nanti. Okey. Nasihat bagi nasihat kat orang supaya last kali. Dah bagi nasihat lah tu. Yang tadi nasihat. Dah nasihat lah tu. Apa yang penting apa yang kita boleh ambil daripada iktibar tu. Kalau kita bagi nasihat 20-30 kali pun kalau dia tak ada pengisian dia, tak berguna juga. Itibarnya kenyataan yang kata itu kenyataan yang merosak pemikiran orang lah. Itu je. Merosak pemikiran orang. Lepas tu kenyataan ni pula disokong oleh orang-orang yang sempit pemikiran dia juga. Jadi gitulah. Kau duduk dalam gua lah pada saya. Kalau kau duduk dalam gua, kau jangan ni lah berkawan dengan ni lah masyarakat lah. Betul. Pasal kau tak nampak gua artis ni apa? Artis ni sumbangan dia terhadap masyarakat. Dia ada. Banyak sumbangan dia. Bukan penyanyi dia pelakon je artis tu, tuan-tuan dan puan. Kau kena faham benda tu. Ini artis je penyanyi pelakon, hiburan je tak kamu. Seronok dia orang kata, seronok je. Banyak luas lagi. Banyak luas, skop dia luas. Jangan duduk kita sempitkan keadaan. Biarlah kita dalam hidup kita ni biarlah berilmu dan berinformasi.
Jangan luas lagi yang positif. Kita belum cerita pasal majalah, susunan majalah, susunan surat khabar. Jangan asyik tu. Jangan asyik nak menyakit hati orang tu. Itu je. Yang buat bungkusan-bungkusan makanan, produk tu semua artis yang buat kerja tu, designer. Betul tu. Jangan asyik nak menyakit hati orang. Nak orang perak kata nak apa mengekek apa. Buat kenyataan muka-muka. Dah lah handsome. Nampak je aku. Okey. Jumpa lagi kita. Sekarang ni kita menutup akhir sekali kita nak menutup ni, apa Yop nak cakap kepada kita punya penonton yang lama kita tak berpodcast kan? Apa Yop nak bagi kata-kata sebelum kita menutup? Teman pula saya guna saya lah untuk umum kan, teman ni bahasa Perak, tapi kamu faham, teman tahu. Okey, saya mewakili produser, rakan saya dan bos bersama Land Trooper juga. Satu, berterima kasih pada penonton yang sudi menonton video kami, yang bagi sokongan, yang subscribe, dan satu lagi kami juga mengalu-ngalukan komentar yang membina lah, kritik yang berbina untuk kami menambah baik lagi persembahan podcast kami dari semasa ke masa. Dan kalau adalah ada permintaan untuk kami membahaskan sesuatu perkara, kami akan alu-alukan juga, dan kami akan pilih lah. Kalau adalah cadangkan, Abang Land Trooper, kenapa tak buat podcast cerita membahaskan cerita pasal perkara-perkara begini, kami tengok dulu, pasal kami pun tak nak lah kami cuba mengelak untuk bercakap membahas perkara-perkara yang di luar kemampuan pemikiran kami. Biarlah kalau kita nak bercakap pun kepada ahlinya. Yang ahli lah. Kalau kita tak dapat bagi information tu, kita akan cari orang yang ahli dia. Pasal kat luar tu ada juga tanya saya, kenapa tak cerita pasal ulas podcast perang yang berlaku USA dengan Iraq? Itu bukan bidang saya. Bukan bidang saya kita. Tak nak cerita kan, salah pula. Banyak orang maki hamun saya pula. Bukan maki hamun. Bukan takut orang maki hamun, tuan-tuan puan. Kita takut kita tersalah sebut, tersalah tafsir, banyak tersalah benda pasal bukan keahlian kita. Itu saja, dan terima kasih banyak, dan semoga terus menonton Semak Tersupu, dan kami minta maaf kalau ada bahasa-bahasa yang tak diangkat apa, dan kami bergurau-gurau gelak-gelak ni supaya mudah kita hadam, dan kalau boleh penonton semua mendapat manfaat apa yang kita ceritakan. Ambil yang baik, yang buruk-buruk jangan ambil. Yang buruk-buruk ke yang buruk-buruk sini? Yang buruk sini lain contoh ni. Ya Allah. Okey, sebelum ni kita akhiri dengan kita punya podcast hari ini dengan tagline kita, makin mature, makin power. Terima kasih.